Semua ada cita-cita yang bagus. Jadi dia memerlukan pengorbanan. Bukan senang, susah belajar ni. Cikgu kata siapa yang belajar ni susah dulu, dia akan senang kemudian. Dia akan dapat kerja yang bagus, dia dapat kerja yang gaji tinggi, sebab dia dah susah dulu. Kalau di sekolah dia senang, dia tak nak buat kerja, cikgu balik pun tak ada buat apa kerja rumah, malas, dia akan susah di kemudian. Dia tak dapat kerja yang elok, dia akan dapat kerja yang biasa, yang gaji dia sikit tapi memerlukan tenaga kudrat yang kuat. Itulah dia sebalik kehidupan yang Allah telah tetapkan. Siapa yang susah dulu, dia akan senang kemudian. Yang seterusnya macam sama dia cakap, adab. Adab dengan guru sangat penting. Tolong jaga adab. Saya cikgu dah pesan kamu jangan lupalah jasa guru-guru kamu di sekolah rendah. Lepas ni dah masuk sekolah menengah, dah masuk SBP, sekolah prasarana penuh yang hebat-hebat. Jangan lupa guru-guru di SK Harga Dasar. Kamu kena sentiasa hormat. Kalau boleh sentiasa hubungi, tanya khabar cikgu-cikgu. Itulah akan memudahkan lagi kamu nanti untuk mencari ilmu. Sepanjang di kesempatan ini, cikgu ingin mengambil kesempatan di sini memohon maaf mewakili semua guru kepada murid-murid tahun 6. Mungkin sepanjang guru-guru mengajar, sepanjang cikgu mengajar kelas tahun 6, ada cikgu lambat masuk, ada cikgu tak masuk kelas mungkin disebabkan beberapa perkara. Cikgu harap kamu maafkan, kamu halalkan duit gaji yang cikgu-cikgu dapat. Mungkin ada kesalahan-kesalahan lain, cikgu harap kamu maafkan, ya, sebab semua manusia ada melakukan kesilapan. Jadi cikgu harap kamu maafkan guru-guru semua, supaya kamu akan sentiasa didoakan oleh guru-guru supaya mudah untuk belajar dan mencapai cita-cita kamu.